Hai adik-adik, apakah kandungan pembelajaran kita pada kali ini? Mari saksikan. Dahulu lain, sekarang lain. Wang digunakan untuk membayar harga sesuatu barang. Tahukah adik-adik bagaimana urusan jual beli pada zaman dahulu? Semasa wang belum wujud, orang pada zaman dahulu menukarkan barang kepunyaannya untuk mendapatkan barang yang lain. Keadaan ini mempunyai kelemahan. Contohnya seperti jenis barang tidak setanding dan masalah kemahuan serentak. Selepas itu, wujud pelbagai bentuk mata wang seperti kulit siput gerus, duit shilling emas, duit shilling perak, duit shilling tembaga dan duit shilling timah. Urusan menjadi sukar apabila banyak mata wang berbentuk logam yang perlu dibawa kerana sangat berat. Oleh itu, wang kertas kemudiannya diperkenal untuk memudahkan urus niaga. Kemajuan dan kemodenan telah mencipta mata wang menggunakan bahan yang lebih baik. Mata wang lebih mudah dibawa dan diurus walaupun bernilai tinggi. Pernahkah adik-adik melihat mata wang siri pertama Malaysia yang dikeluarkan pada tahun 1967? Inilah mata wang siri pertama Malaysia. Bank Negara Malaysia ialah pengeluar tunggal mata wang negara kita yang bertanggungjawab memelihara kualiti dan keselamatan mata wang Malaysia. Ini pula wang kertas dan duit shilling siri terkini. Kita dapat melihat perbezaan warna dan saiznya. Permukaan duit shilling berbentuk bulatan. Wang kertas pula berbentuk segi empat. RM1 dan RM5 diperbuat daripada polimer supaya lebih tahan lasak kerana kedua-dua wang ini sangat kerap digunakan dalam kehidupan harian. Setiap wang kertas dan duit shilling mempunyai nilai masing-masing. Nilai wang kertas ialah RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Nilai duit shilling pula ialah 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Wang kita mempunyai keunikan tersendiri. Adik-adik perasan atau tidak, semua wang kertas dan duit shilling mempunyai gambar bunga raya, iaitu bunga kebangsaan Malaysia. Semua wang kertas ada gambar Yang di-Pertuan Agong pertama Malaysia. Mari kita lihat permukaan belakang wang kertas dan duit shilling pula. Wah, unik bukan? Semua ini menunjukkan keindahan serta keistimewaan Malaysia tentang flora dan fauna, budaya, tradisi dan warisan. Tahukah adik-adik bahawa mata wang kita dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan seperti cetakan intaglio yang menjadikan cetakannya timbul dan dapat dirasai serta benang keselamatan yang menandakan bahawa kepingan kertas ini bernilai. Ciri-ciri ini memastikan wang kertas kita selamat dan terjamin. Semakin maju teknologi, pembuatan mata wang juga semakin hebat, dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan terkini. Masa untuk ulang kaji. Bagaimanakah urusan jual beli pada zaman dahulu? Jual barang, buat barang, tukar barang. Tukar barang. Bilakah mata wang siri pertama Malaysia dikeluarkan? 1976, 1867, 1967, 1967. Apakah nama bunga yang ada pada semua mata wang Malaysia? Bunga melur, bunga raya, bunga merah. Bunga raya. Apakah warna wang kertas RM50? Hijau ungu, awan biru, hijau biru.
hijau biru. Nyatakan duit shilling yang berwarna seperti emas. 5 sen dan 20 sen. 50 sen dan 10 sen. 20 sen dan 50 sen. 20 sen dan 50 sen. Pilih wang yang mempunyai gambar puncak Gunung Kinabalu. RM50, RM100, RM1. RM100. Apakah yang terdapat pada wang kertas dan duit shilling? Jalur gemilang, nilai wang, logo Bank Negara Malaysia. Nilai wang, logo Bank Negara Malaysia. Wah, banyak yang telah kita belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin berpesan supaya adik-adik menjadikan menabung sebagai hobi. Adik-adik tidak akan rugi. Ingat ya adik-adik, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit.